Gaji permulaan graduan di Malaysia tak banyak meningkat sejak 1997. PNB RI, PNB Research Institute, Mahanum Abdul Aziz. 20 Mei 2025 disiarkan di Berita Harian Online. Gaji permulaan median pemegang ijazah semakin merosot dengan hanya 1.7 kali lebih tinggi berbanding pemegang sijil pelajaran Malaysia pada 2022 berbanding 2.7 kali pada 1997. Demikian menurut laporan terkini PNB Research Institute, PNB RI. Okay, kenapa? Mari kita tengok ya. Jadi laporan ini berkata trend gaji permulaan di Malaysia, pandangan daripada sektor pekerjaan sektor swasta 1997 hingga 2022, pemegang kelayakan tertiary menunjukkan trend menurun selepas pelarasan inflasi sepanjang tempoh 25 tahun ini. Sering kali kami digalakkan untuk pergi ke Menara Gading untuk dapatkan satu segulung ijazah, lepas tu boleh kerja dalam office tak ada aircon. Dan apabila tiba masanya kita boleh beli rumah, ada keluarga, anak, lepas tu bersara. Sekarang ni kita pun ada hutang kan, ambil hutang. Kita nak kejar impian tu sampai kita sanggup berhutang. Sanggup berhutang beratus, kadang-kadang beratus-ratus ribu untuk berhutang untuk dapatkan impian, kejar impian ini. Okey? Tapi apabila kita baca laporan ni, apa rasa kita rasa? Gaji permulaan pemegang ijazah sarjana adalah masters mencatat kemerosotan paling teruk, merosot 28%. Maksudnya lagi tinggi master, sarjana, lepas tu PhD lagi rendah. Berbaloi ke kalau kita belajar sampai tinggi-tinggi? Ini bermakna graduan berkelulusan sarjana yang mula bekerja dalam sektor swasta pada 2022 memperoleh gaji hampir 1/3 kurang daripada rakan sejawat mereka pada tahun 1997. 1/3, 30% kurang. Teruk tau? Walaupun gaji nampak meningkat kan, tapi sebenarnya menurun. Kertas disediakan walaupun gaji minimum berperanan menyediakan paras asas sara hidup yang mungkin tidak cukup berkesan dalam mengurangkan jurang pendapatan berdasarkan tahap pendidikan, terutamanya apabila gaji graduan berkelayakan menunjukkan peningkatan tidak setimpal. Maksudnya makin tinggi makin rendah gaji. Okey. Daftar pekerja tanpa pengalaman. Okey, ini yang kaji selidik Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Pemegang kelayakan lebih tinggi lazimnya memperoleh gaji lebih tinggi dengan pemegang ijazah sarjana secara konsisten mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang tempoh dikaji. Bagaimanapun, laporan itu menunjukkan pertumbuhan gaji bagi kelayakan lebih tinggi didapati semakin perlahan. Jadi jikalau dulu anda boleh expect lah ada increment kenaikan gaji kalau anda dapat kelayakan lebih tinggi, master, PhD, gaji anda lebih tinggi. Sekarang peningkatannya lebih perlahan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini kan kadang-kadang ada beberapa faktor lah bagi saya. Satu ialah mungkin apa yang dibelajar dari universiti sudah outdated, ketinggalan zaman, tak relevan lagi. Kat universiti belajar teori dari buku, keluar aplikasi semua tak boleh, kena diajar lagi, sebab tu tak guna. Okay? Yang kedua adalah mungkin pendidikan ni dah terlalu banyak hasilkan sarjana, lepas tu master. Tak. Pendidikan adalah bisnes. Kalau untuk sektor swasta, pendidikan adalah bisnes, jangan lupa. Jadi mereka bertungkus lumus dapatkan lesen untuk dapatkan intake, maksudnya dapatkan pelajar bagi master atau PhD atau yang lebih tinggi, dengan menjanjikan ini kadar kenaikan gaji graduan kita. But business mah. Okay? Jadi sebab tu makin lama industri makin nampak graduan daripada peringkat ni dengan peringkat ni, apa yang mereka belajar dengan apa yang kita praktikan di dunia luar sangat-sangat berbeza. Dan lebih ramai lagi kami boleh pilih berapa nak pilih daripada graduan saja. Okey. Jadi sebab itu kenaikan gaji pun makin perlahan.
Dan tidak lupa juga era internet. Era internet sekarang ni, dunia sudah jadi global, tiada sempadan. Jadi saya dah banyak kali tekankan yang kami boleh berada di Malaysia tapi kerja untuk syarikat yang di luar negara seperti United States atau China, tak ada masalah sebab ada internet. Jadi sebab tu bakat graduan yang dihasilkan di negara ini juga kena bertanding bukan hanya graduan di sama negara saja tapi seluruh dunia. Okey. Pemegang diploma menunjukkan peningkatan gaji tahunan tertinggi. Diploma gaji memang sangat rendah kan sekarang, sebab tu kalau meningkat dia pun akan meningkat tinggi. Tapi trend ni kalau berlangsung sudah lama, memang ada satu yang membimbangkan lah. Dia tak menggalakkan orang naikkan, meningkatkan kelayakan mereka. Secara purata, kadar tumbuhan tahun gaji bermula median ijazah sarjana kurang daripada 1%. Sebelum mengambil kira inflasi, kurang daripada 1%. Inflasi secara rasmi diwartakan pada 3% kan. Ini 1% peningkatan. Inflasi pun tak lepas. Pemegang ijazah sarjana muda catat pertumbuhan sebanyak 1.8%. Pemegang diploma catat 2.1% tahun. Apabila PNBRI berkata apabila kesan inflasi diambil kira, gaji permulaan bagi graduan pendidikan dipati menyusut, membuktikan kemerosotan pulangan kepada pendidikan di Malaysia sekurang-kurangnya dalam sektor swasta. Maksudnya buat apa ibu bapa laburkan begitu banyak wang untuk anak-anak mereka bekerja kalau sudah graduan dan gaji tu rendah. Okey, itu maksudnya kemerosotan pulangan, kurang ROI lah. Okey, dasar kaji progresif yang dirancang, ini satu lagi, tak tahu bila atau adakah akan berterusan. Dasar kaji progresif yang dirancang juga dilihat sebagai satu lagi dasar yang akan mengenangi masalah ni lah. Tapi kita tak tahu macam mana akan dibuat dirancang. Dan setakat ni kita tiada berita macam apa yang berlaku juga. Berbalik kepada situasi ni, apa yang kami boleh kawal sebagai graduan. Okay, universiti hanya ada tempat untuk belajar. Tapi pembelajaran untuk seseorang manusia, kami hanya berhenti belajar apabila kami masuk liang lahat, kami meninggal. Sebelum tu anda belajar setiap hari. Kena belajar baru, benda skill baru, kena belajar skill yang lebih relevan untuk buat kerja dalam zaman ini. Okey? Jadi kalau rasa gaji tak cukup, belajarlah skill baru, perbaiki diri. Mungkin kalau rasa kelayakan kursus tu tak relevan, tak bagus, dapatkan skill yang lain. Okay? Skill seperti menulis, mencipta konten, skill menjual, skill macam ni, buat video. Ini adalah skill-skill yang mendatangkan pulangan yang tinggi. Okay? Edit video. Tapi ini AI semua boleh buat, tak ada masalah. Kalau masih manusia akan buat. Okay? Jadi bagi saya, skill-skill yang tinggi ialah macam skill orang yang belajar AI, belajar guna AI dalam mempercepatkan kerja-kerja. Macam saya buat konten kan, macam video ni panjang, saya kena belajar macam mana nak guna AI untuk pendekkan video ni dan buat video ni kepada artikel atau buat video ni kepada image yang carousel. Itu ialah satu perkara yang saya kena belajar. Saya kena belajar macam mana algoritma YouTube, macam mana algoritma TikTok berfungsi. Okey? Semua macam mana social media berfungsi. Ini adalah skill-skill yang baru yang relevan kepada masa kini. Apa demand dan permintaan sentiasa berubah. Kita pun kena ikut sekali. Kalau tak, kita memang akan ketinggalan zaman. Dan gaji semakin hari semakin sedikit. Okay? Kita tahulah barang keperluan pun sangat naik dengan cepat. Okay? Saya berharap anda dapat fikirlah cara-cara untuk tingkatkan skill anda dan sekaligus tingkatkan pendapatan anda. Okay? Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.